salinan carian yang dilakukan di pejabat pentadbir tanah. Satu, menunjukkan bahawa geran adalah geran pengisytiharan Rezab Melayu. Maka geran ini telah didaftar pada 29 Ogos 2005. Tak sampai 8 tahun apabila Rezab Melayu ini diisytihar, maka sekarang satu lagi geran hasil carian menunjukkan bahawa perkataan pengisytiharan Rezab Melayu telah pun diambil. Kita tidak mengatakan bahawa pembangunan tidak boleh dilakukan. Pembangunan mesti setimpal dengan nilai tanah di kawasan itu. Kalau pembangunan untuk orang Melayu, boleh digunakan Rezab Melayu ini. Tetapi ini bukan pembangunan, ini adalah kubur. Ini juga satu penghinaan untuk orang-orang Melayu yang duduk di kawasan itu.